Kem Kelantan TRW melaungkan keyakinan bahawa mereka bakal mampu menumbangkan JDT pada aksi Ahad ini. Keyakinan itu disuarakan oleh barisan kejurulatihan TRW selepas menyaksikan JDT tunduk 1-3 kepada kelab Thailand Buriram United pada Rabu lalu. Jurulatih Kelantan menegaskan bahawa kekalahan JDT itu membuktikan bahawa juara bertahan Liga Super tersebut mempunyai kelemahan yang boleh dieksploitasi. Walaupun sedar akan perbezaan kualiti pemain, namun beliau percaya semangat juang dan strategi yang tepat mampu membuahkan hasil. Kami melihat perlawanan JDT menentang Buriram tempoh hari. Buriram menunjukkan bahawa dengan disiplin tinggi dan serangan balas yang tajam, JDT boleh ditewaskan. Ini memberi motivasi tambahan kepada pemain kami untuk memberikan kejutan pada 10 Mei ini, kata pengendali TRW tersebut. Adakah Kelantan TRW bakal mencipta sejarah atau adakah JDT akan menjadikan perlawanan ini sebagai medan menebus kekecewaan? Saksikan aksi ini secara siaran langsung di Astro pada Ahad ini.